Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ni saya nak ke tempat pusat jagaan kereta. Macam boncet kot aku. Okay, aku lagi sebi kereta untuk mileage 30k. Seperti korang tengok sebelum ni aku sebi 1000, 10,000, 20,000 5,000 ada tak? Tak ingat lah. Tapi sebelum ni aku ada buat video. Setiap kali servis memang aku akan buat video vlog. Kita akan tengok suasana dia, apa ada event terbaru dekat showroom. Lepas tu kita tengok kos lah, kos. Macam kos Proton ni, sebenarnya kita boleh je check dekat website, tengok kos dia, sama ada tally ataupun tak tally, adakah makin rendah ataupun makin mahal. So sekarang memang aku tengah on the way lah ni, nak ke pusat servis yang aku buat. Daripada mula-mula kereta ni dipakai adalah tempat di mana ia dikeluarkan, iaitu di AG Auto World. Apa ni, ada nyamuk pula dalam kereta ni. Ada nyamuk nak kena spray cooler tu. Macam aku spray cooler dekat kereta Ford aku tu, mati semua nyamuk. Okay, so ini on the way, dalam perjalanan. Kita tengok pagi lagi aku booking. Kalau tak minggu lepas, tapi minggu lepas dia punya tarikh penuh. Dia bagi aku petang, aku tak nak petang, aku nak pagi. Dia bagi aku minggu ni. So aku dapat pagi ni dah pukul 8.30 pagi lah. 8.30 pagi aku punya time. So dalam pukul 7 aku dah gerak ni, 7.20 dah. Sekejap lagi sampai, kita tengok keadaan dekat sana. Kita on the way dulu. Okay, dalam perjalanan ni nampak matahari. Tak tahu kat kamera ni nampak ke tak Boleh zoom tak Alah. Alah. Dah terlambat dah nak zoom. Dah jauh dah zoom. Tak nampak lah. Try zoom ni. Matahari dia besar weh. Nampak tu matahari. Masya Allah. Subhanallah, lawannya keindahan alam Aku tengah memandu je ni. Okay, jom kita back dulu ke. Tadi kita pakai white macam ni. Masuk dalam perjalanan lagi lah. Okay, aku nak cerita sikit. Aku tak tahu boleh dengar tak, sebab ni bising sikit pasal ni. Ada bunyi kipas ni kat kafe bunyi orang sembang-sembang. Hari ni tadi aku dah hantar kereta. Orang kedua datang awal dapat mana nombor sekejap mana nombor aku? Lama aku buang lah. Okay, ni ada. Masih simpan lagi. Rekod. Aku cuma rekod je. Nombor 2. Cumanya kos untuk 30k sebenarnya dalam 300 je. Tapi aku ada minta dia buat alignment balance tu berapa ringgit je. Baru RM60 ke berapa ringgit. Ada aku minta je aircon. Servis aircon sekali, flushing dan sebagainya lah. Itu yang menjadikan kos aku. Nak tahu kos dia, nanti tengok dekat ujung video ni aku tunjuk dia punya receipt dia. Jadi ni aku sarapan dulu. Sarapan dekat sebelah je, AG Auto sebelah ni ada pusat latihan memandu. Dia kat ni ada kedai makan. Kau tengok belakang aku ni kedai makan ni. Tu aku sarapan dekat sini. Okay, nanti kita tunggu sekejap siap. Okay, aku dah siap dah sarapan. Tu nak tengok kereta kita dah masuk ke belum. Macam dah siap lah ni. Sekejap. Hari ni banyak nak delivery kereta. Aku tengok ada kereta bersusun dah tu. Oh, kereta aku dah masuk dah tak ada lah. Alhamdulillah. So dekat je, AG World, Petronas. Belakang Petronas tu ada cafeteria untuk kelas memandu lah. Kelas memandu kenderaan. Kita masuk dalam. Kita masuk AG World 9. So hari ni banyak kereta nak delivery. Kita tengok nombor kereta kita, AG 89. 89 nombor. Aku dah macam orang kerja sini pula Ada kan masuk sekejap, masuk dan untuk kereta. Tapi tak payahlah, aku nak lepak dalam sekejap. Sementara nak tunggu kereta siap, tiba kita ni. Ni kereta apa, S70 merah ni, rare ni. Okay, ni pintu masuk dia. Ni masuk belakang, jom.
Tu dia kereta aku ke atas. Okey, sekarang ni dah pukul 10. Dah 2 jam. 2 jam. 1 jam lebih lah. 1 jam lebih untuk servis. Alhamdulillah tadi kita jumpa geng content creator. Adalah santai-santai dia pun servis kereta ini. Aku tengah servis, aku mungkin ni dia tengah flushing kot. Tu yang lama ke. Tak apa. So kita tunggu kejap. Kita boleh tracking. Masih lagi menunggu So kita tengok dah ramai orang kat sini. Jadi kita tunggu kejap lagi sikit. Cik. Rap lah. Apa? Alah. Apa? Apa tukar tayar? Oh, rotate tayar. Itu keluar boleh lah. Okey. Macam cek dia macam mana? Jadi kalau misalkan dia dah rotate ni, dia sebenarnya every 6 months. Ini pun dah macam tu dah kurang-kurang sikit. Bila kat dalam kau tak nampak. Jadi kalau kau rajin, kau tengok pemanduan kau macam mana Zul. Kalau misalkan kata kerap layar, pergi kedai tayar luar, dia angkat pun nampak. Kadang luar okey dah. Cakap nak rotate je lah. Macam wheel alignment rotation tayar, dia ada TPMS, hanya kedai tu boleh. Okey, alhamdulillah aku dah siap servis. Kos keseluruhan. Sekejap kita tengok dulu apa yang dilakukan. Main servis dia sebenarnya aku ada buat 3 tambahan. 3 tambahan aku, even 3 part, wheel alignment and balancing, aircon major service. Aircon major service ni yang mahal. Kosnya adalah 290. So servis dia ada label service tag, ada service tag RM23 20 sen. Total untuk major service aircon adalah 31320. Kenapa buat major service aircon? Sebab flushing kita dah 2 tahun. Dah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih kot kereta aku ni. Mileage pun baru 30 tapi dah 2 tahun lebih. Baru je. Baru mileage baru 30 Ya, tengok jap. Aku servis ke 30 Sebab sekarang aku servis dah tak ikut mileage dah. Aku ikut masa. Okey, nak tengok tayar TPS pun kena check juga. 24, 25 lah. Saya nombor 25 Okey, aku untuk servis ke 30 sebenarnya, tapi tak sampai 30 lagi. Sepatutnya dalam 300 lebih je lah. Tapi tadi aku tambah untuk aircon service, major service lah. Kita flushing dan flushing check aircon semua. Total untuk tu 300 lebih. So 300, 600. Kita ada buat balancing dan sebagainya. Ada beberapa part ni, battery part ni tak sure apa ni, RM27 je. Tapi tak ada ni, tukar part, mungkin barang-barang dia pun. Total keseluruhan untuk servis kali ke berapa dah ni, untuk ke 30,000 km adalah bernilai RM860.49. So macam tu lah kalau kau beli kereta murah dah, tapi penjagaan dia tu yang agak ni lah. Tapi macam aku tengok ada yang buat free service tu selama 5 tahun. Aku rasa tu dia punya labor deduct. Mana labor tak ada. Dia tak charge sini. Alah. Labor untuk labor charge dia tak ada lah. Patutnya tu memang tak ada pun. Si dia dah masuk sekali kot. Ni apa ni, free service labor, free service. Ya, free service labor apa labor tu tak ada. Okay, engine aku okay, semua okay. So total kali ni adalah 860 49 sen. Nak macam mana kita guna kereta, kita sendiri yang jagalah. Kita tahu kereta kita. Tadi aku pun tak tahu juga tayar aku kena alignment. Boleh check memang nak kena alignment dah. Alignment, rotation. Alignment tu biasalah kita kena rotate. Lagi satu, sebab kereta ni ada sensor tayar. Jadi kalau kita buat tukar tayar ataupun
TPMS Ya, TPMS nama dia. Kalau kita ada buat servis tayar, TPMS tu kita kena calibrate lah, supaya dapat bacaan yang tepat dengan dekat meter display kereta ni. Okey, jadi itu saja untuk vlog kali ni. Terima kasih kepada yang sudi menonton. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Semoga Allah membantu kita untuk terus ke hadapan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bosan jadi orang baik. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.